Dalam kalangan golongan hartawan, simpanan kekayaan yang sebenar bukan hanya pada rumah mewah ataupun lot tanah bernilai jutaan ringgit. Sebaliknya, mereka juga menyimpan kekayaan dalam bentuk emas fizikal, terutamanya gold bar seberat 1 kilogram emas. Kenapa? Kerana emas adalah aset yang paling mudah dicairkan. Tak perlu tunggu berbulan-bulan seperti jual rumah ataupun tanah. Dengan public gold, proses jual balik emas sangat mudah. Harga pula telus tanpa cas tersembunyi dan boleh dicairkan dalam masa kurang daripada 24 jam. Emas bersaiz sebesar seperti ini juga tidak memerlukan penyelenggaraan, tidak dikenakan cukai tahunan dan tidak menyusun nilai seperti mata wang kertas. Sebaliknya, nilai terus meningkat secara konsisten dalam jangka masa panjang. Inilah sebabnya mengapa dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ini, ramai hartawan memilih untuk mempelbagaikan aset mereka. Bukan hanya hartanah ataupun saham, tetapi juga emas fizikal sebagai pelindung nilai kekayaan mereka. Jadi jika tuan-puan sedang membina kekayaan dan mahukan simpanan yang selamat, mudah alih dan serta kukuh nilainya, gold bar 1 kilogram ni adalah pilihan yang terbaik untuk dimulakan. Tetapi jika tuan-puan tidak mempunyai bajet yang besar untuk mulakan dengan simpanan 1 kilogram ni, tak ada masalah, tuan-puan boleh mula menyimpan emas dengan bajet yang tuan-puan ada. Tuan-puan boleh tekan link di bio untuk kontak saya dan saya akan memberikan cadangan yang terbaik untuk tuan-puan mula menyimpan emas dengan bajet yang tuan-puan ada. Jadi follow rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!